Hardy. Felix Dolce. Felix Dolce tewas kecewa di Birmingham. Mungkin Scotland akan menjadi kelangkang untuk gimnas dari Kanada ini menggondol emas kerana dia merupakan gimnas pilihan. Oh, sayang. Tahap pemerhatian degree difficulty memang dipraktikkan dalam setiap persembahan. Oh, bagaimana cantik. Cantik. Baik, dilakukan oleh Felix Dolce dari Kanada. Selepas ini Ruben Ward dari Scotland, peserta tuan rumah, akan mengambil tempat lakukan persembahan. Mata 12.566 yang dicatatkan oleh gimnas negara kita Muhammad Syahrul Aimi sudah pun dipintas pada percubaannya tadi yang pertama oleh James Hardy yang mencatatkan 13.433. Pergerakan lambungan twist serta pendaratan yang kemas ditunjukkan oleh Felix Dolce dari Kanada. Ruben Ward dari Scotland sudah pun bersiap sedia. Namun kita tunggu apakah keputusan markah. James Hardy 13.433. Peserta yang kedua tadi 17.433 berada pada kedudukan yang pertama, dan Felix Dolce menunggu syarat pemarkahan yang akan diberikan. Namun dalam persembahan Felix Dolce, saya kira banyak mata penalti yang tidak memihak beliau, saya kira, kerana beberapa pergerakan yang dilakukan oleh beliau tidak begitu mantap. Ruben Ward dari Scotland, gimnas yang keempat. Setakat ini James Hardy dari Australia berada di kedudukan tempat yang pertama pada degree difficulty 5.00, execution 8.633, mata penalti 0.2 diperolehi ataupun dicatatkan oleh James Hardy dari Australia. Felix Dolce nampaknya mencatatkan 13.233 untuk berada di kedudukan tempat yang ke